Abang Juban nak menjawab satu soalan daripada Mr. Degan ni. Dia tanya, owner kena tambah duit tak bang? Soalan yang dia tanya ni adalah mengenai video Abang Jubah tuntutan third party claim. Adakah owner kena tambah duit? Jawapan dia, ya, owner kena tambah duit bagi meneruskan proses tuntutan kereta dia. Kenapa owner kena tambah duit? Owner kena tambah duit sebab bila membuat tuntutan third party ni, insurans akan bayar ataupun approval daripada insurans terlalu rendah sehingga menyebabkan bengkel mengalami kerugian semasa proses tuntutan tersebut. Yang menariknya dekat soalan ni adalah berapa yang owner kena bayar bagi meneruskan proses tuntutan kereta tersebut. Abang Jubah call owner dan hasil perbincangan tu Abang Jubah hanya minta owner tambah sebanyak RM3,000 sahaja bagi owner meneruskan proses tuntutan kereta dia ke atas insurans yang melanggar. Ada yang tanya Abang Jubah, untung ke buat personal tu? Untung dengan tidak ni adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Abang Jubah hanya bantu menuntut pampasan kenderaan dia ke atas insurans yang melanggar. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Macam biasa korang kalau sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, korang boleh terus datang ke bengkel KHW Niaga, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa ke next video. Assalamualaikum.